Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supi nak pergi ambil orang panggil kata apa tu? Bukan makisah. Keciap dang atau rosel. Panggil tak kena makisah tu buah sawarut. Rosel ataupun buah keciap dang lah. Ni nah. Hak supi nak ambil ni mudah-mudah. Nak royak cara baik mudah-mudah kata kalau kita jadi darah tinggi ni kita ambil mari mudah-mudah, makan mudah-mudah, makan mentah-mentah halah tak ada kena buat kira apa-apa boleh juga. Ni nah supi nak ambil dulu nah. Mula-mula ni kita guting nah, jangan soyak takut punah takar dia. Ambil dulu 2 biji. 2 biji nah. Kita pergi makan 2 biji. Cara makan tu belah mana weh? Banyak orang dak meseke pak supi. Kalau makan mentah makan belah mana pak supi? Boleh. Nah, supi nak ambil 2 biji. Dimakan buat mudah-mudah we tengok kalau kita tanam tu pokok satu hasta tu buah dah. Insya-Allah nah mudah-mudah. Cara tanam tu supi royak dah kita bubuh tanam dalam pasu ni mudah sangat. Kita tanam dalam pasu kita bubuh daun kayu, bubuh sapah hacur. Daun kayu, sabuk. Boleh buah belakang. Lepas pada tu kita masuk tanah sikit tu kita tanam. Cepat buah nah, cepat buah. Cepat sungguh-sungguh dengan dia buah. Alhamdulillah kita buat dengan mudah. Kalau kita tu jadi darah tinggi orang panggil Hamdan Lohit Sung ataupun darah tinggi kita nak buat belah mana kita ada buah rosel. Hak supi dak pergi ni garai. Ha ni supi nak letak di sini. Supi nak basuh dulu. Basuh. Mudah-mudah nah. Cara dia makan isi luar dia belah ni. Coba isi luar belah ni. Makan ni. Isi luar ni. Ha tu ada setengah-setengah tak pandai makan rosel. Ha ni. Hak ni boleh ni. Hak ni boleh lagi. Hak ni boleh lagi. Hak ni boleh lagi. Hak ni boleh lagi. Hak ni tak boleh makan dah lah. Ha ni. Ni mudah-mudah belah ni nah cara nak makan. Hari ni supi nak makan saja apa boleh. Ataupun kita nak cicah garai sikit-sikit. Garai sikit-sikit. Sikit lah garai. Ha sikit belah ni lah. Garai sikit belah ni apa boleh. Supi nak ambil 2 keping. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap nah dia masing-masing. Kalau kita tak se guna garai apa boleh. Biasa supi tak guna garai kali. Tapi bagi orang hak tak suka dengan masak langsung tu. Bimbang-bimbang takut puasa tak boleh makan. Tek garai sikit. Sikit-sikit lah. Tek garai sikit. Pak supi makan ke apa tak masak. Sebab dia berahi. Ni lah mudah-mudah. Rosel ataupun keciap. Buai lemak dalam darah. Buai kolesterol dalam darah. Darah tinggi turun. Berak mudah. Cerah mata pula dah. Nak buat sekali lagi. Ni lah. Soyak lah ni. Buai belah ni. Ha ni buai belah ni. Pasti ada selapis lagi ni kita buai juga. Ada setengah tahap ni. Tak guna hak ni. Hak ni rugi tak guna hak ni kosiak dia. Ha tu kita tinggal butir, tinggal biji dia saja-saja. Tinggal belah ni je. Hak ni kita ambil habis ni. Mudah-mudah nah. Lepas tu cara makan. Demo tu makan belah mana pak supi rosel. Nah supi nak ajar cara makan. Mula-mula bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ambil rosel soyak-soyak yang di belah ni. Yang tiga celuk agar-agar sikit. Yang keempat bubuh dalam mulut. Ngangor dulu belum nak bubuh lah. Kita bubuh. Mama. Lepas tu telah. Makan tak ada payah. Supi makan di kecil lagi. Makan nasi. Makan tepung. Makan pisang. Tak ada payah lagi makan. Nah nak sekali lagi. Takut saudara kita tak pandai. Kata nak makan belah mana. Cara makan kena ngangor mulut. Yang bubuh tak ngangor dia tak masuk. Tak masuk dia kena ngangor. Supi gurau nah. Alhamdulillah. Biar ada tanam rosel, ambil makan mentah pun mujarab juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.